Terus album dah siap. Terus buat konsert. 26 Jun nanti. 28 Jun nanti. 28 Jun. Di mana bang? Di Zep Kuala Lumpur. Oh, Zep Itu KL. tempat tu kira kalau tak buat kira foul lah. Dia kena buat kat situ Okey, kita tengok ada 20 lagu bang. Ada 20 lagu. 21. 21 lagu. Okey. Nabil tahu Nabil. Nabil tahu. Dia Test tambah dia sikit. Test dia sikit. 21 lagu Tapi dalam album kita tengok ada 8 lagu. Betul. Lagu-lagu yang lain tu. Okey, kita baru keluar album memang Nabi kita dah buat promosi tu, kita ada buat 8 lagu. Balance tu kita still main lagu-lagu daripada karya saya dengan Mus yang lepas. Lama-lama lah. Yang evergreen lah. Dibawa sekali lah. Betul. Jadi 20 lagu. Maknanya 8 lagu baru tu confirm ada. Yes, memang. Dan lagu-lagu yang lain tu lagu-lagu lama lah. Ya, masih lagi kita ada katalog. Kita ada banyak katalog. Macam saya dengan Mus ada dalam 6 album katalog. Jadi kita akan improvisekan kod masa kini ya. Itu yang orang kata confirm 21 lagu. Kalau mood dia orang baik, crowd pun mantap. 30. InsyaAllah 48, 49. Dia lagu-lagu Babarik ni, kalau nak menyanyi 10 pun dah kira dah boleh pensan dah kalau saya menyanyi. Betul. 20 kalau tambah 30 tak tahu apa jadi. Tak tahu jadi apa lah. Tapi ada elemen surprise kita nak bagi. So dalam banyak-banyak lagu yang kita main, terutama lagu-lagu yang album baru, lagu-lagu lama. Tapi kita ada buat kelainan sedikit untuk bagi surprise kat fan-fan kita yang datang. Yang itu yang datang baru dapat tahulah apa surprise-nya. Betul. Tapi juga ada menampilkan beberapa rakan-rakan artis untuk turut buat persembahan. Abang Syah pun ada juga nanti. Siapa lagi? Ini ke surprise-nya? Kita orang tengah beritahu surprise. Ini bukan surprise. Ini bukan surprise. Ini bukan surprise. Ini memang Ini kita baru nak bagi tahu. teaser. Yep. Ini salah satu yang buat konsert malam tu cantik lah nanti. Sebab kita ada pecahkan 3 segmen opening tu kita ada very energeticnya. Baik. Opening and then dekat tengah tu kita ada segmen saya panggil retro akustika. Dia lagu-lagu saya dengan Mus zaman-zaman kita orang datang KL dulu. 34 tahun yang lepas. YT JT yang tahu je tahu. Lagu-lagu evergreen masa zaman tu, lagu evergreen kami tu kami akan combinekan masa malam tu pada segmen retro tu dengan iringan 8 octet player. Dengan masa ni lah Syah Slam ada, Muza ada and Ujang gitar, bukan Ujang drum, Ujang gitar. Ada. Okey. Dan selalu kalau konsert ni dia ada macam tema dia, ada apa outfit dia. Ada pasal apa-apa tema ke untuk malam tu? All black ke? Rockstar. Tak ada sebenarnya rockers ni dia tak go to ke situ. Dia kau datang ya tak ada. Pasal ni bukan majlis orang kahwin kan. Kita nak tema nanti kita letak tema nanti kan. Bebas sikit lah pakai. Ikut kau lah nak pakai apa pun. Suka hati lah. Janji kau pakai baju, kau pakai seluar. Jadi sing along. Jangan bogil lah. Kalau kau bogel kat pintu masuk, kita dah halang dah. Dia kalau fan kita orang, dia dah tahu dah apa dia nak pakai. Rockers ni dia straightforward je. Dia datang bawa diri dia enjoy the song and then dia settle. Tak sesuai kalau bertema-tema ni, kalau band macam pada saya lah. Yelah. Ikutlah kan. Tak sesuai lah. Lain konsert, lain cara dia. Tapi untuk Babarik main konsert, janji pakai baju, janji pakai seluar, InsyaAllah dibenarkan masuk. Okey, nak dapatkan tiket. Hai guys, video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.